Okay guys, Assalamualaikum dan kembali lagi ke YouTube channel Teku. So basically dalam video kali ni aku nak sharekan kepada korang penggunaan aku sepanjang hari daripada pagi sampai malam dengan telefon terbaru Realme. Ini adalah Realme, nama dia Realme T4 Power. Yang specialnya bateri dia besar gila guys. Bateri dia 10,001 mAh. Tak silap aku, ini adalah bateri telefon normal, saiz normal yang paling besar di pasaran Malaysia setakat ni. Dan kalau korang tak percaya, aku tunjuk kat sini dekat dia punya setting dia. Nampak tak? 10,000 mAh. So aku nak share kepada korang macam mana bateri dia tahan lah. Itu yang paling penting. Dapat ke satu hari penuh, banyak ke turun, sikit ke turun, main game turun banyak mana, tengok movie, tengok macam mana dan sebagainya lah. Semuanya pasal dia punya bateri dia. Dan juga pada masa yang sama, tak lupa kita nak sembang juga pasal aspek-aspek selain dia. Nak tengok secara overall berbala ke dengan harga yang ditawarkan, harga RM1,000 lebih tu. Alright, let's go. Okey, bateri check yang pertama sekarang pukul 9.16 pagi. 100% guys. Okey, lalang aku dekat area swimming pool ni. Jom kita rendam sikit sebab telefon ni support ciri kelas air api 69K. So rendam-rendam pun telefon ni masih elok lagi. Tak ada masalah langsung lah. Okey guys, kembali dekat rumah aku balik. Kenapa aku kat sini? Sebab aku kena tunggu plumber datang. Aku ingatkan dia datang, tapi rupanya dia lambat datang. So sementara tunggu dia datang ni, aku buka YouTube lah macam biasa. Kita nak habiskan bateri, kita tengok YouTube, podcast seram. Ini channel terbaik ni. So kita nak tengok lah macam mana bateri turun ke tak turun ke. 10,000 mAh guys. Okay guys, aku dah settle dengan plumbing semua tu. So sekarang aku nak gerak ke Kuala Lumpur. Nak lepak kejap, nak makan kejap. Dan selalunya kalau aku bawa kereta, aku connectkan dengan kereta aku punya Android Auto ke Apple CarPlay kan. Tapi untuk P4 Power ni aku tak nak connectkan sebab aku nak maximizekan penggunaan telefon tu. So aku just letak dekat bahagian bawah ni, aku full screenkan dia, map aku buka Google Map. So dalam 35 minit akan sampai di KL. Okay guys, nampak kita ada tetamu lah. Okay, sekarang kita nak buat bateri update bersama Arik Ismail. Hello. Bateri 81%. So sekarang dah pukul 1.30 lah. 10,000 mAh. Komen sikit. Besar gila bateri dia. So kalau ni nak buat kerja-kerja contohlah rider ataupun parent yang memang selalu lupa charge, untuk bagi ni. Betul. Ni lah pun dia. Okay guys, so baru selesai makan tadi. So time makan tadi ada sempat main game sikit dengan P4 Power ni. So basically dia gunakan chipset MediaTek Dimensity 7400 Ultimate. Antutu score 1 juta tak salah aku. So performance dia ada tapi tak solid sangat. And aku dah try main game, aku masuk ni Birol. Korang boleh tengok dia punya bateri dia ada track juga, 75% start jadi 73%. So turun 2% untuk satu game Mobile Legend. Dan dari segi suhu, aku tak boleh nak kata dia sejuk sangat. Main game yang simple Mobile Legend pun suhu mencanak sampai 39. Taklah tinggi sangat 40 lebih kan, tapi 39 untuk game yang simple biasa-biasa je lah dari segi dia punya suhu dia. So sekarang nak gerak tempat lain pula. Okay guys, sekarang aku nak balik ke office. So sebelum tu aku nak share kepada korang bateri update. Sekarang pukul 4.22 petang, bateri 70%. Sangat banyak lagi. So memang solid dah bateri dia, 10,001 mAh. Dan yes, aku masih lagi guna Google Map dekat sini, bukan Android Auto. Cepat. Hujan. Ya, hujan pun nak kena charge. Tempat charger ni selalunya tak ada bumbung ke apa. Ya, reality ada EV macam ni lah. Okay, ala-ala tengah tunggu nak charge ni, jom kita tengok sikit pasal dia punya design dia. Design ni memang nampak macam lebih industrial gitulah. Aku suka bahagian atas ni, bahagian top side dia ni, nampak dia macam bintik-bintik, macam ala-ala ada texture tapi bila pegang tak ada rasa apa pun. Dan juga surprisingly dia gunakan kat sini DAT. Kalau korang fan Realme akan tahulah Super DAT ni adalah charging protokol Realme lah sebelum dia tukar jadi SuperVOOC tu kan.
Bawah ni simple matte silver, memang nampak super clean lah. Cap jari tu ada nampak sikit-sikit tapi taklah ketara sangat. Kena simak pasal dia punya software dia. Software yang digunakan adalah Redmi UI 7.0 dah guys. P4 Power 5G. And tak silap aku, telefon ni dapat 3 tahun software update dan 4 tahun security update. Okey lah untuk dia punya segmen kan. Harga 1000 lebih dapat 3 tahun OS. Dan seperti yang korang tahu, Redmi UI ni sebahagian daripada ColorOS. So korang boleh tengok dia punya sentuhan ColorOS dia. Memang boleh kata super smooth bila buka tutup app tu. Dan juga ini control center pun nampak kemas. Dan aku suka dia ada AI dia. Untuk Redmi dia panggil Next AI. Alah, benda-benda basic kan. Writer, translate, camera, game coach, smart look. Kalau kita nak edit gambar kan, dia jangan risaulah, ada juga AI tu. Ada macam-macam benda korang boleh buat. Removekan reflection, perfect shot, auto quality, eraser. Tada, aku makan sorang-sorang. Lagi satu yang Redmi tekankan, AI Edit J ni. Kita tekan kat sini. Ada AI Like Me, Style Me. So basically Like Me ni dia akan adjust kita punya lighting. Ini lighting dah adjust. Ni tadi lala sunset gitu. Cuma yang aku lebih suka, kita masukkan kita punya prompt bawah ni. Tambah sport car dekat belakang. Okay, so ini sampel video pada bahagian hadapan dia. Aku cuba buat masuk semua lighting sikit bagi cantik kan. Tak ada backlight ke apa. Tapi still muka aku soft. Details dia agak kurang sikit. Sebab kualiti dia 1080p saja, 30 itu max resolution untuk kamera bahagian hadapan dia. Dan aku kena sharekan kepada korang satu benda yang aku rasakan mungkin deal breaker lah kalau korang tahu pasal benda ni, iaitu dia punya speaker Redmi P4 Power yang aku tengah shoot sekarang ni. Ada satu je guys, mono speaker pada bahagian bawah. Aku sedar benda ni pagi tadi bila aku tengok YouTube. Sebelah je, belah kanan je keluar. And benda ni agak mengejutkan lah. Aku tak sure adakah dia buang dua stereo speaker tu untuk masukkan bateri supaya, aku tak tahulah macam kenapa dia tak bagi dua stereo speaker kan. Aku tak rasa dia makan space yang besar sangat speaker tu. Ya, dia mono speaker dan kualiti bunyi dia sangatlah biasa. So kalau kau nakkan speaker yang sedap pada harga yang agak mahal juga, 1000 lebih tu kan, korang tak dapat pada telefon ni. So kena consider betul-betul sebelum beli. Okay, jangan menyesal pula. Okay, bila dah setengah hari dengan telefon ni, aku perasan dia punya screen dia actually agak solid lah. Antara kekuatan utama dia selain bateri dia besar, dia punya bezel pun nipis, alat-alat macam quad curve macam tu. Memang lawa lah dia punya warna dia. AMOLED 6.8 inci, tak silap aku 144Hz. So memang super smooth. Dia punya resolusi dia tak silap aku 1.5K. Korang boleh adjust kat sini resolution, naikkan dia. Tapi aku letak standard je lah untuk jimatkan bateri kan. So sepanjang seharian ni actually ada masa-masanya aku perasan ada sedikit delay. Tapi okey lah, taklah teruk sangat. Okay, sekarang aku nak cerita pasal dia punya kamera dia. Tadi aku dah share sikit video kamera depan. So bahagian hadapan dia punya kamera dia 16MP. Untuk bahagian belakang ada dua kamera saja, iaitu kamera utama 50MP Sony IMX882 OIS dan juga ada kamera ultrawide 8MP. Setup kamera dia boleh kata agak basic and nothing crazy lah. Kamera telefoto pun tak ada untuk telefon ni. Kita tahulah yang kamera bukanlah fokus utama telefon ni sebab dia punya bateri adalah dia punya main features dia lah kan. Dan ini aku share sampel-sampel gambar untuk Redmi P4 Power ni sekali dengan video bahagian belakang pada hari yang terang sikit. Sebab hari ni mendung, kualiti gambar macam tak nampak nice sangat. Okay, dah siap 100%. Okay guys, so sekarang dah pukul 7.57, nak dekat 8 malam dah. Dan sekarang nak gerak pergi tempat makan lah. Okay, so korang boleh tengok dia punya bateri dia. Sekarang pukul 11.02 malam, 11 malam. Bateri 48% guys. 50% bateri. Hampir satu hari guna, bateri ada setengah lagi. Dan yang lagi surprising, korang tengok ni, aku guna dah 22 jam, 21 jam lebih lah. Screen on time 9 jam. Masih lagi ada setengah, 48%. So aku yakin kalau korang guna-guna macam biasa-biasa kan, macam aku lah tengok Maps banyak, YouTube banyak,
Kamera ada, main game sikit ada, Facebook. Aku rasa 1 hari setengah boleh dapat. Kalau jarang guna, ini 2-3 hari pun boleh pergi lah. Jadi guys, aku nak endkan video ni dekat sini. Ini dia Redmi P4 Power ni, bateri dia memang solid gila lah. 10,000 mAh, 9 jam screen on time, bateri masih lagi ada setengah. So harga dia tak silap aku 1,800 macam tu. Aku letak kat sini harga rasmi dia. Tapi dekat Shopee tak silap aku boleh dapat dalam 1,500 macam tu lah, ada promosi. So kalau korang nakkan telefon yang bateri besar gila, dan juga aku boleh kata dia punya screen dia antara kekuatan dia lah. Dua benda tu memang key feature yang ada pada P4 Power ni. Tapi kena terima lah yang dia mono speaker and performance dia ok, kamera dia ok. Oh ya, aku lupa nak share kepada korang charging time. Nak charge balik telefon ni aku dapat sekitar 1 jam setengah macam tu. Okay, jumpa lagi. Bye bye.